Kena guys. Oh, tu dia harum pertama guys. Tidak lah. Jadi belum dapat ikan tu ada. Tapi itulah, tu dah. Ya, dah tak. Macam mana? Memang tak berhenti je ni. Oh, oh. Sudah. Aku tak tahu. Akhirnya aku jumpa juga Aman kat sini. Sudah. Sudah guys. Lagi seko guys. Okay, hi guys. Jumpa lagi dalam channel Fly. So, aku masih mancing di haruan lagi guys. Aku masih di tempat yang sama itu hari. Korang tengok video tu. Pada hari yang sama lah. So, tadi aku tengok nak jalan lebat. So, aku stop. Jadi, aku buka konten baru lah yang ni. Konten baru tempat yang sama tapi di kawasan yang lain. Masih dalam tempat yang sama tapi kawasannya berbeza. Kat sini guys. Kat sini. Jadi kata aku cubalah guys cari haruan kat sini. Semoga hujan rahmat ni memberi rahmat dan rezeki kepada aku guys. Itulah yang kita harapkan. So hari ni aku cuba jugalah walaupun hujan, nak balik pun jauh. So kawasan tu lah. So banjir macam ni. Banjir macam ni. So aku juga apa perkataan hidup. Tak tahu nak guna lagi. Kau kata macam mana? So aku cubalah guys. Okey, semua sampai ke channel Fly. Yang kasih subscribe guys channel aku. Okay guys, jom stay tune. Kena guys. Allah Akbar, lucu coy. Bila masa dia ambil. Aduh. Aduh tu. La ilaha illallah. Tak lekat guys. Berapa kali, 2 kali lah. Tempat sama. Sayang. Bismillah. Kena guys. Tu dia haruan pertama guys. Mantap. Ada juga haruan sini. Tu terucut. Naik juga seko. Mantap. Tu dia. Itu lah. Saiz pun okey lah ni kan. Kurus sikit lah kan. Jom layan lagi let's go. Padu.
Sebab tepi jalan. Jadi peluang dapat ikan tu ada, tapi itulah. Ha, tu dah. Dah. Urat abang. Urat abang. Ha, tu dah. Baru urat abang. Saiz boleh kan ni kan, saiz ni ikan kedua. Alhamdulillah. Haruan kedua kita hari ni petang ni guys. Saiz dah boleh lah ni, tak nak cuk sangat kan. Di luar daripada saiz curut. Jom lah. Let's go. Agak ekstrim casting sini. Spot dia boleh katakan pokok-pokok, daun-daun akan mengganggu kita untuk buat casting. Jadi kena pandai-pandai lah nak mengelak macam mana. Aku dah kena bagi tadi dah. Dah kena bagi tadi, kena potong tali. Lewat apa dah. Kalau aku nak buat boleh, tapi lambat. So buang masa. Daripada buang masa, biar aku potong, sambung mancing. Sudah guys, memandangkan tempat ni banjir teruk guys, banjir teruk. Tu hujan pula tu. Aku rehat kejap lah kan. Kalau sini tak ada, aku tahu tempat tadi lah. Sebab tempat tadi yang awal tadi kan. So maaf keadaan arah-arah dekat sini guys. Tak ada sebab air baru naik. Air jernih lagi, ikan pun macam tak nampak lagi ikan. Tak apa, hujan berhenti jap. Rehat lu. Ya, mana air ni? Paksa main hujan tu. Macam mana? Memang tak berhenti hujan ni. Allahu Akbar. Dah dimakan sangkut pula. Coy. Lucu terus. Cah. Dah dimakan sangkut lepas pula. Mantap lah. Mantap lah. Wah, ni ada ikan ni. Spot bujuk. Dia punya pot penuh dengan pelepah. La ilaha illallah Rasulullah. Tapi tu lah celah-celah pelepah dulu lah. Aduh, macam lebat hujan ni. Macam lebat hujan. Aduh, macam lebat hujan guys. Macam lebat hujan. Piau punya hujan kena ni.
Oh. Oh, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh lucut lagi depan ni. Ya lucut coy. Depan ni lucut guys. Tak ada rezeki. Jom layan lagi. Benar guys. Alhamdulillah. Tu dia. Ada juga. Alhamdulillah saya juga guys. Ada juga Arwan. Boleh tahan lah saya. Aduh lah. Arwan ketiga guys. Hujan ni guys. Hujan ya. Hujan. Arwan ketiga guys. Aku gedah juga lah hujan. Hujan macam tak nak berhenti je kan. Ayan kan. Mantap Arwan ketiga. Aduh. Jenuh layan hujan ni. Padu. Jom layan lagi. Let's go. Jenuh layan hujan ni. Ni dah. Ada guys. Mantap. Alhamdulillah lagi seekor. Saiz pun boleh tahan lah. Ada juga kat situ guys. Duduk dia. Aku terpaksa repeat balik tempat ni. Sebab tempat lain dah tak boleh mancing. Terlampau dalam air dia. Saiz pun boleh lah ni. Mantap. Alhamdulillah. Hujan macam ni, ikan jadi macam culas nak makan mancing. Tapi tetap makan jugalah kan. Alhamdulillah. Ikan masih makan lah. Ada kat situ. Ada, bukan tak ada. Ni kena try ya. Nasib. Rezeki ada rezeki. Masih ada rezeki. Sudah. Ada guys. Lagi seekor guys. Mantap. Lagi seekor. Sudah. Alhamdulillah. Tu dia. Saiz pun baik. Saiz baik juga kan. Hujan-hujan guys. Hujan-hujan. Oi. Tabur ah. Tu lupa tengok apa siapa. Ya. Lagi seekor. Mantap lah. Jom, kita layan lagi guys. Hujan-hujan ni. Hujan pun dia ada. Kejap dia lebat, kejap dia slow, kejap dia lebat, kejap dia rintik. Tak lekat guys, coy. Terasa ketuk weh. Kecil tu. Apa ni, terasa ada ketuk apa ni.
Oh, dah mangin pula. Sejuk, hui. Oh, tu dah. Oh, tu dah. Kau tak dah. Wah, tu boleh tahan. Boleh tahan saiz, guys. 2 ekor kat sini ya. Oh, mantap oh. 2 ekor kat sini. Ha. Saiz baik juga ni. Alhamdulillah. Jom, kita layan lagi, guys. Oh, tu dia. Tu dia. Motor kat sana. Tengok 2 ekor kat sini. Oh, tu dia. Oh. Tu lah. Dia dah ambil mula tadi. Ada ambil, tak lekat. Kali kedua lekat ha. Jom. Hujan-hujan pun gasak. Rasau dah ni tu lah. Oh. Oh, tu dia. Oh, curut. Curut. Oh, tu dia. Oh. Curut dia, guys. Ada bawah ni. Oh, tu. Oh. Malilah-lilah. Oh. Malilah-lilah lari. Pasal apa? Dia buat lilang-lilang pasal tepo tu. Jom. Gemai pula dah. Enough saya ni. Sekejap turun, sekejap naik. Just wanti. Gemai pula. Aduh, akhirnya aku jumpa juga Ahmad fishing kat sini. Tadi tak rekam. Tadi tak rekam. Macam mana Ahmad? Okey. Ini baru sampai, aku baru sampai. Baru sampai. Sebab hujan ini memang satu hari seharian hujan lah. Ya, dapat pagi tadi. Seharian hujan. Hujan guys. Hujan munti. Akhirnya aku jumpa juga Ahmad kat sini. Hari tu hari dia bergasak bujuk kat sini, membuatkan aku geram. Hari ni kau datang jumpa dia kat sini. Tu dia Ahmad fishing. Dia orang kenal kot Ahmad fishing kan. Tak pakai helmet tu. Kalau pakai helmet kau kenal tak? Tu dia. Bila nak sampai lagi geng-geng ni. Jangan pakai. Jambi kan. Jamri pernah aku bawa sini. Jamri. Tapi dia kata susah macam sini dia cakap. Nak baling tak boleh dia.
Oh, tak ada skill tu. Kawit kan. Kena daun. Biasa main tu. Biasa. Itu lah, ajak bawa jambi datang sini katanya tak boleh mancing aku katanya. Asal tak boleh baling. Dia okey lagi tinggi, ada yang pot yang rendah lagi sawit dia. Rendah lagi mencabar. Diang tu sana. Belah sana. Belah sana yang tak boleh tu. Sini okey lagi. Sana tu dia tak masuk lagi. Sana Masuk ikut sana. masuk mana? Masuk ikut gate. Gitu. Gate pasir tu. Ni pun tadi ada Cina datang tadi ni. Ada Cina datang tadi. 2 orang. Oh, mancing. Datang sini mancing. Oh, sini lah. Jalan kaki je. Dia jalan kaki pakai motor atas tu, jalan kaki masuk dalam ni. Oh, motor atas tu? Ada motor ke? Tak ada. Tak ada, ada balik je kot. Siapa ni masuk dalam? Oh, lepas pula lah. Lepas. Ni masuk kat mana? Macam mana? Tapi kalau serempak dengan apa tu? Siapa? Awal tu kan? Kau patah balik tu. Ya? Ni masuk kat sana tadi? Ini tu. Tak ada orang? Ada. Dia buka gate? Oh, gate memang tutup lah. Tu? Okay guys, aku nak update lah trip casting aku tengah hari tadi sampai sekarang. Aku rasa mancing pun tak lama sebab hujan je. Hujan dia terlampau lebat. Sampai aku tu jumpa Ahmad kat sini. Jumpa Ahmad kat sini tadi. Masih dengan dia lagi kat sini. Hujan kan? Hujan. Berteduh kena berteduh dulu kan. Memang tak ada kata tak ada harapan nak mancing lagi ni. Tak tahulah kalau kejap lagi tu hujan dia berhenti, kita try lah. Tapi dah pukul 3 lebih ni, hujan masih tak berhenti. Nampak raya macam tak ada harapan lah. Jadi aku tutup lah video ni guys. Jadi alhamdulillah hari ni masa hujan-hujan tadi aku try dapat juga dalam 6 ekor. Jadi untuk strike tu adalah walaupun dalam hujan lebat tadi kan, kita taklah kumpau. Guys, yang baru sampai ke channel Fly, yang belum subscribe, kasih subscribe guys. Yang support aku. Jangan lupa support juga Ahmad Fishing. Orang baru. Tak baru juga kan. Tak baru juga. Jangan lupa support. Jangan lupa support guys. Subscribe. Boleh tengok video-video dia kat channel dia Ahmad Fishing. Okay guys, jumpa lagi lah. Assalamualaikum. Bye. Benar guys. Alhamdulillah. Kira ada juga. Alhamdulillah saya juga guys. Ada juga Arwan. Dia tahan lah saya kan. Aduh lah. Arwan ketiga guys. Kalau hujan dia guys.